Jika kita perhatikan, ada perbezaan antara orang yang menabung dan orang yang berhutang. Orang yang suka menabung, biasanya mereka tidak gemar menambah hutang. Kenapa? Sebab mereka nampak hutang ni sebagai simpanan yang hilang. Setiap hutang yang dibuat hari ini akan kurangkan kebebasan kewangan masa depan. Contohnya, kereta hutang RM1,000 sebulan. Bukan sekadar bayaran kereta, tetapi RM1,000 ini yang tidak akan menjadi tabungan. Bayangkan, bila hutang kereta ni selesai, tiba-tiba kita akan ada lebihan RM1,000 sebulan. RM1,000 ini boleh digunakan untuk dana kecemasan, pendidikan anak, dana umrah dan haji, serta dana perkahwinan. Jadi, orang yang bijak kewangan ni, mereka tak teruja untuk tambah hutang. Mereka lebih teruja jika kurangkan hutang dan tambah simpanan. Setiap hutang yang ditutup akan membuka satu ruang simpanan. Apa yang saya belajar daripada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, penulis buku Misi Bebas Hutang. Menabung bukan sekadar tambah simpanan. Ia ubah cara kita buat keputusan keuangan. Adakah anda ingin mula bina tabiat menabung hari ini? Gram pertama hari ini akan jadi langkah yang besar untuk anda bebas hutang. Mulakan dengan tabungan akaun emas Gap RM100 ataupun 1 gram. Hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.